Okey. Ada masalah teknikal, kita sambung sekejap ya. Saya kongsikan sekali lagi. Okey, kita melihat unit 1 iaitu A. Saya, move to the next slide ya. Itu dia. Okey. Um, Sekejap saya cuba jadikan slideshow. Okey. Jadi, macam saya ajar tadi 3 langkah kan? Langkah yang pertama, cikgu sebut, Akil dengar. Langkah yang kedua, kita sebut sama-sama. Langkah yang ketiga, sekarang Akil cuba sebut. Okey? Jadi, kita letakkan BBM depan murid dan kita katalah, berilah kata-kata semangat. Okey Akil, hari ni kita nak belajar. Sekejap je tau. Dan senang sangat. Cikgu ada, cikgu ajar. Okey? Ready Akil? Okey, mula-mula cikgu sebut, Akil dengar. A, 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 A. Sekarang kita sebut sama-sama. A, 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 A. Sekarang cuba Akil sebut. Dan murid pun akan sebutlah A, A, A. Kalau dia nak tunjuk jari ke huruf tu pun okey. A, 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 A. Bagus Akif. Akil. Okey. Sekarang bulatkan A. Helaian ni dia duduk dalam sampul tu kan. Dalam sampul kita berikan Akil whiteboard marker. Kenapa whiteboard marker? Sebab selepas dia bulatkan tu kita boleh ambil tisu dan kita boleh lap. Dan kita kata kat dia, bulatkan A. Jadi dia perlukan bulatkan A, bulatkan A, bulatkan A. Okey? Dan kalau kata bulatan dia tu tak bulat perfect, bulatan dia jadi lonjong ke, jadi bersegi-segi, it's okay as long as dia menanda uh, uh, it's okay. Dan di sini juga ramai cikgu tanya, doktor, ini kenapa doktor tak letak ayam? Kenapa doktor letak api? Kenapa doktor tak letak awan? Dia bukan, gambar-gambar ni, dia bukan mewakili bunyi A. Gambar-gambar ini dalam pendidikan khas kita panggil distractors. Kita campurkan elemen-elemen yang kita nak murid belajar dengan elemen-elemen yang random, yang rawak, supaya kita melatih kemahiran pengamatan murid supaya dia boleh cam yang mana itu dia. Jadi jangan tanya ya cikgu, kenapa tak ada ayam, kenapa tak ada api, kenapa tak ada awan macam tu ya, kenapa tak ada atuk ke, tak ada okey. Jadi yang bulatkan A ni, bila dia bulatkan kita kena macam wow, pandainya Akil. Pandainya Akil. Kemudian yang kedua kita kata yang kedua bulatkan A. Jadi bulatkan A, dan bila dia boleh buat puji, bulatkan A ni pun ada 3. Ada 3 line. Kemudian helaian yang kelima, dia gambar dia lebih kurang sama, tapi cikgu tengok ya, yang ini dia ada bulatan dekat atas kan. Yang berikutnya tak ada bulatan. Bila yang tak ada bulatan tu, kita patah balik kepada cara kita tadi. Okey, cikgu sebut. Akil dengar A, apple basikal, A, ayam. Sekarang kita sebut sama-sama. A, apple basikal, A, ayam. Sekarang Akil sebut. Macam tu. Jadi, yang 3 langkah ni pun ada 1, ada 2, ada 3. Ada 3. Dan habis tu habislah. Bila habis, cikgu kena isi data. Now, jangan malas isi data cikgu-cikgu, sebab kalau kita tak isi data, nanti kita akan hanyut. Nak pula kalau cikgu, you ngajar 4-5 orang katakan. Nanti, Akil membaca tahap mana? Daniel membaca tahap mana? Sarah membaca tahap mana? Sebab tu kita kena ambil data. Dan datanya tak susah. Jadinya, sesi pertama tu kan apa cikgu buat? Dekat segitiga kat atas, tulis 27/1. 27/1. Dekat bawah tu, dia boleh buat. Kalau dia langsung, sekarang Akil sebut nganga-nganga dan kosong. Kalau sekarang Akil sebut, dia pun sebut A, apple, A, basikal, rumah. So, kalau dia sebut mantap, kita letakkan 2. Langsung tak sebut, kosong, sebut dengan mantap 2. Kalau dia sebut apple, basikal, dia mau sebut tapi bunyinya tak betul.
Instead of A, dia sebut A. Tapi dia sebut kan. Ataupun dia sebut, dia lama tu baru sebut A. Lama tu baru sebut A. Itu kita bagi satu. Dan cikgu, bila murid, katakanlah kita ajar dia dapat kosong. Lepas tu dia dapat 1, 2, 1, 2, 2. Bila dia dapat skor 2 berturut-turut, then kita bergerak kepada unit yang nombor 2. Kalau kata dia dapat 1, 2, kita ingat, esok bolehlah pindah kan, bolehlah naik, pindah ke unit yang berikutnya. Tiba-tiba dia dapat 1 balik. No, kita buat sehingga dia dapat, sesi ni dia dapat 2, sesi yang berikutnya dapat 2, baru kita pindah ya cikgu-cikgu. Itu caranya. Nanti kalau cikgu ada soalan, nanti kita boleh bincang ya. Alright. Jadi saya itu adalah bunyi vokal. Sekarang saya nak tunjuk contoh macam mana kita nak ajar murid consonant vokal. Jadi pada masa ni murid dah belajar a, i, u, me, ma, mi, mu. Dia dah belajar kan. Sekarang unit ke-8 adalah mama. Mama rupa dia macam ni. Okey. Sekarang cikgu sebut, Akil dengar mama. Sekarang kita sebut sama-sama. Mama. Sekarang Akil sebut. Dia pun sebut mama. Pandainya Akil, kita kata macam tu. Lepas tu, bulatkan mama. So, dia pun bulatkan. Ish, pandailah Akil sekarang ni. Cikgu suka tengok Akil pandai. Dan bulatkan lagi dan bulatkan lagi. Jadi bila dia sampai kat mama tu, mula-mula gambar. Lepas tu huruf distractorsnya menjadi huruf F, X dan O tu dia tak belajar lagi. Jadi dia cuma bulatkan mama. Dan atas pun ada contoh mama. So sepatutnya kacang lah kan. Bulatkan mama. Jadi yang kaku mami umi tu, itu adalah perkataan berikut yang dia akan belajar. Tapi kita masih nak suruh dia cap mana satu mama. Yang ini pun 2 kali. Kemudian bila tak ada bulatan kat atas tu, dia kena sebut. Okey Akil, ready? Cikgu sebut, Akil dengar. Mama kereta mama, aiskrim mama, topi. Sekarang kita sebut sama-sama. Mama kereta mama, aiskrim mama, topi. Sekarang Akil sebut. Kalau disebut mama car mama, aiskrim mama, cap, saya terima. Walaupun perkataan distractors dalam bahasa Inggeris saya terima. Sebab kita punya main objektif adalah dia boleh sebut kataan mama tu. Okay. Right. Jadi helaian yang kedua dan helaian. Cikgu jangan bimbang. Muki tu dia dah belajar. Unit ke 5, 6 macam tu lah kan. So cikgu sebut, Akil dengar mama, mama u, mu, mama ki. Sekarang kita sebut sama-sama. Mama u, mu, mama ki. Sekarang Akil sebut. Bila ada bulatan, kita suruh dia bulat. Bila tak ada bulatan, ajar yang 3 langkah tu ya, cikgu. Dan lagi. Okey. Jadi ini adalah untuk unit yang ke-8. Jadi kan, itulah saya selalu bagi tahu pada cikgu, modul yang saya bangunkan ni memang sangat different daripada cara konvensional kita mengajar membaca. Jadi kan cikgu-cikgu, saya cadangkan kepada cikgu-cikgu supaya take it easy, kita belajar dikit-dikit. Dan sebab itu saya kata cari murid yang challenging sangat. Sebab kita cikgu, ini kita nak belajar dulu. Bila cikgu dah cakap nanti, ajarlah murid-murid yang boleh bertutur pun nanti saya boleh tunjukkan macam mana nak ajar ya. Right. Jadi ini saya nak bagi penerangan. Memang modul yang saya buat tu nampak macam kalau orang utara lah kata toyo je, bodoh, simple macam tu. Boleh berkesan ke? Tetapi di sebalik kaedah mengajar membaca yang simple macam tu, dia ada dia punya elemen-elemen evidence base yang kita masukkan. Yang pertama, kaedah ini berdasarkan amalan berasaskan bukti. Maksudnya memang terdapat kajian yang menyatakan dia berkesan. Kita dah buat research dah. Kemudian ada elemen analisa tugasan. Maksudnya kita nak ajar dia mama. Mula-mula dulu kita ajar dia a,
Kita ajar dia A, kita ajar dia kita ajar dia ma. Kita pecah-pecahkan. Dan ada elemen discrete trial training. Maksudnya kita ajar satu persatu sehingga dia capai mastery. Bila dia dapat 2, barulah sesi ni dia dapat 2, sesi berikut buat 2, barulah kita bergerak kepada unit yang berikutnya. Ada elemen errorless teaching. Errorless teaching tu maksudnya seboleh yang mungkin bahan yang kita bangunkan ataupun cara yang kita ajar tu mengelak murid daripada membuat kesalahan. Kita tak nak bila kita ajar murid buat salah, kita ajar murid buat salah, kita betulkan, lama-lama dia confuse. Kita nak dia smooth. Kita ajar dia dapat. Okey? Dan juga ada scaffolding supaya murid boleh berjaya. Contohnya bila kita kata bulatkan mama, ada dia punya contoh. Takkanlah susah sangat kan? Lebih kurang macam tu ya, cikgu-cikgu. Dan ini adalah data daripada kajian pelajar sarjana saya. Dia menggunakan modul ni kepada 3 orang murid yang murid di PPKI, masalah pembelajaran. 2 orang berumur 17 tahun, 1 orang berumur 18 tahun. Ada 2 murid Cina dan 1 murid India. Yang murid Cina yang seorang tu dia kata, doktor, sepanjang-panjang dia duduk di sekolah, kami tak pernah dengar dia cakap bahasa Melayu. Yang seorang lagi tu ada cakap bahasa Melayu tetapi huruf pun dia kenal 5-6 huruf macam tu je. Memang daripada tahun 1, daripada umur 7 tahun sampai umur 17, tak mampu nak membaca. Dan yang pelajar India ni, dia boleh membaca merangkak-rangkak sedikit, hanya KV-KV, KV-KVK tak mampu, dan KV-KV pun ada yang dia boleh baca, ada yang dia tak boleh baca. Jadi, kalau kita tengok data baseline tu, cikgu ini, pelajar saya ni dia cikgu, dia kumpul data selama 5 hari, Isnin hingga Jumaat. Kemudian fasa intervensi dia mengambil masa selama 5 minggu. Sebab dia nak data yang cantik, apa yang dia buat adalah 1 hari setiap murid dia ajar 2 kali. Dia ajar pagi, dia ajar tengah hari. Dia tiap hari, Isnin hingga Jumaat. Jadi murid yang pernah cakap bahasa Melayu, tak kenal huruf dan sebagainya. Kalau kita tengok murid yang nama Asheng ni kan, minggu yang kelima dia dah sampai unit 18. Yang Ci Yuan tu pula, minggu yang kelima dia dah sampai unit 24. Manakala Bharat Raj ni, minggu kelima dia dah sampai ke unit 24. Laju tu, bila saya tengok data, wah lajunya macam mana? Dia kata, doktor saya desperate, saya takut nanti data saya tak cantik. So, I work hard doktor. I ajar dia membaca 1 hari 2 kali. Ketiga-tiga murid ni. Tetapi kan cikgu bukan nak kumpul data untuk buat master dan sebagainya. Tak payah. Saya cadangkan kepada cikgu, kalau cikgu sibuk, ajar 1 hari sekali, tetapi yang pentingnya ajar tiap-tiap hari. Dan macam cikgu tengok yang kan 5 minit pun boleh siap. Kalau dia sampai ke tahap mama tu adalah 10-12 minit. Jadi dalam 1 hari tu cikgu cari masa banyak tu saja untuk ajar murid-murid ni. Dan kemudian data murid saya tu dia ada peringkat pengekalan ataupun maintenance, dan murid-murid memang dah boleh membaca. Okay, everybody. Kita move kepada slide yang berikutnya. Ini dia evidence-based practices. Maksudnya apa yang kita buat ni memang dah ada data menunjukkan bahawa ianya berkesan. Kemudian analisa tugasan, apa yang kita nak ajar tu memang kita pecahkan kepada unit-unit yang terkecil. Analisa tugasan ini memang adalah antara strategi mengajar MBPK, terutamanya masalah pembelajaran kan. Discrete trial training, maksudnya kita ajar satu-satu unit tu sehingga dia berjaya. Kemudian errorless teaching tu bahan yang kita sediakan, cara yang kita mengajar tu, kita nak mengelakkan murid kita daripada buat kesalahan. Contohnya yang bulat tu, atas dah ada contoh. Yang tak ada bulat tu, kita sekarang cikgu sebut, Akil dengar. Kita dah ajar. Sekarang kita sebut sama-sama. Kita dah latih. Dan barulah tahap ketiga, cuba Akil sebut. Itu yang kita katakan errorless teaching. Dan juga ada scaffolding di situ, di mana cikgu membantu ya. Dan cikgu-cikgu, bila murid tidak boleh sebut, ada 3 kemungkinan. 1, murid tiada atau kurang kemampuan kognitif. Murid
tiada ataupun kurang motivasi dan keyakinan diri dan dia kurang kemampuan verbal. Jadi kalau murid tu IQ di bawah 70, yakni murid yang tergolong dalam golongan kurang upaya pembelajaran, itu memang sangat sukar nak diajar. Tapi kalau murid tu borderline, masih lagi okey. Walau bagaimanapun untuk fasa ini, kita fokus kepada murid-murid yang kognitif dia tak begitu teruk. Nanti bila cikgu dah ada kecekapan mengajar murid-murid ini, nanti kita akan explore macam mana kita nak mengajar murid-murid yang tough itu ya. Jadi sampai di situ dulu cikgu. Insya-Allah kita akan adakan lagi video-video dan cikgu-cikgu boleh tanya soalan dan based on your question tu nanti saya boleh buat video untuk menerangkan apa-apa yang cikgu tak faham. Okey, sampai di sini saja, insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum, all the best. Kita cuba ya cikgu-cikgu.